Bulan Ramadan dah terbeli banyak kurma, jangan risau. Sebelum raya buat coklat macam ni. Sehijau coklat. Kita nak buang dia punya biji. And then masukkan ke dalam. Sekarang masukkan peanut butter. Sapu macam ni. Okay? Okey. Masukkan coklat coin dalam microwave. Letak 1 minit lah. Sementara coklat tengah melt, kita chop dulu sedikit pistachio. Ini dah cair tapi dia tak cair fully. So kita tambah lagi masa. Dah cair sampai macam ni. Dah okey dah. Sekarang kita boleh masukkan ke dalam kita punya cupcake ni. Cupcake pula kita punya coklat sehijau ni. So, sekarang kita boleh tabur pistachio atas dia lah. Once dah siap, kita biar dia sejuk. Lepas tu baru kita unmold dia. Sekarang dah siap dah coklat. Kita buka je. Cantik kan? Cantik. Boleh buat kecil-kecil. Boleh buat besar-besar. Suka hati kita. Okay? Kita cuba potong, tengok dalam dia macam mana. Tada! Cantik kan? Cantik. You wanna try? Yeah. It's good. Macam makan Snickers yang have kayangan situ gitu. Sehijau Ramadan.